Ya, bersih. Makan rakyat. Makan rakyat. Bersih negara makan rakyat. Sungai Bubu, Sungai Bubu. Sungai Bubu dekat Gunung Bubu. Halo, Assalamualaikum. Okey, bertemu kembali Abang Jamal STV. Okey, minggu ni Abang Jamal nak pergi konvoi bike bersama rakan-rakan VX Utara. Kami akan berkumpul di Petron Batu Kurau. Saya melalui R3 Petron daripada Kementing. Member-member lain datang daripada selatan dan utara. Kami akan berkumpul pukul 10.30 sampai jam 11 di Petron Batu Kurau. Yang ni first ride saya jumpa dengan grup VX ini. Sebab sebelum ni saya tak ada kesempatan ingin join grup mereka. Kali ini kami akan pergi makan durian di Batu Kurau. Okey, apapun kita jumpa di sana. Dari tempat saya ke Petron Batu Kurau lebih kurang 20 minit perjalanan. Okey, kita jumpa di Petron Batu Kurau. Okey, kita tak jauh dah daripada Petron Batu Kurau. Saya lewat sedikit, sekarang 10.44. Guru akan berkumpul di Petron Batu Kurau 10.30 sampai jam 11. Jadi semua akan bergerak daripada jam 11 daripada Petron pergi ke tempat makan durian di Sepenik. Saya lebih kurang lagi 3 minit akan sampai. Nampaknya tak jauh dah, di depan tu saja. Okey, nampaknya member-member sudah sampai. Saya yang paling lambat. Assalamualaikum. Kita nak jumpa grup grup VX 250. Okey. Assalamualaikum. Jamal.
Zaini. Jamal. Amar. Wadi ya. Oh. Ni Hanif. Jamal. Ni baru nak join. Ya Jamal. Jamal. Anu. Tu kusyuk tengok pun. Assalamualaikum bang. Tuan. Jamal. Ya, tuan. Tuan lah. Gaji. Oh, tengah ngaji. Jamal. Jamal. Oh, Jamal. Okey. Jamal. Jamal KMTG saya bubuh tu. Jamal. Ini kita punya apa? Setiausaha. AJK. CEO kita nama apa? Hana. Okey, ni CEO. Okey, untuk grup VX. Okey. Belah utara. Abang nama apa? Saya Jamal. Palung. Okey. Palung di mana? Daripada Manjung. Manjung. Oi, jauh juga tu. Tak jauh lah, 40 minit lah. Assalamualaikum. Saya Jamal daripada Kuminting. Zan. Masuk YouTube bang. Saya Jamal daripada Kuminting. Nama apa lah? Mizi. Mizi mana? Dari Seremban. Seremban. Seremban pun boleh datang. Oh, Sempoi. Saya Jamal Azim. Puncak Alam tengok daripada selatan. Oh, selatan datang ke utara. Okey. Nazri. Kota Kemuning. Oh, Kota Kemuning Syalam. Oh, lama. Semangat. Bangsa. Dari mana? Pasar. Oh, tengok jauh tu. Okey. Yang ni grup-grup lelaki. Perempuan belah ni. Ni grup-grup daripada wanita. Okey. Yang dari utara dan selatan. Utara dan selatan. Ya. Saya baru nak masuk join ni. Baru datang. Sebelum ni nak datang tak sempat. Semua masuk ayat. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya Jamal. Syarul. Syarul. Tak ada Yazam. Saya Jam. Oh, Kuminting. Oh, saya duduk Kuminting je. Tahu lah. Saya duduk Kuminting Udana. Taman Elok. Oh, saya duduk Pinang Seberang. Kampung Pinang Seberang. Ni otai kita. Pada mamu. Tak ada mamu tak? Tak ada. Kita tunggu lagi sahabat-sahabat kita. Belum tak? Ada je. Sementara kita nak tunggu sahabat-sahabat yang lain, kita show sikit-sikit motor sahabat-sahabat kita. Yang ni. Semua belalang hijau lah. Yang ni warna hitam, ni motor saya. Ni CS Moto. Dah fikir nak buat apa lagi motor. Nak letak kat mana? Full jajan. Buat apa nak tukar tayar? Betul. Lang kepala tu ketahu dah kan. Tengok kan. Nak pilih nak buat apa lagi. Kita mau apa lagi. Tayar nak tukar. Apa lagi yang kurang? Spotlight tanah lah bawah ni. Boleh letak sini. Dia keluar gitu. Ini ke? Keluar kat tepi ni abang. Dah nak ambil pasal 360 tu kot. Dia nampak macam ada spotlight. Goyang tak bang? Bawah ni. Ya, goyang tak. Okey, yang kebanyakan Kawasaki versus 250. Okey, ada campur lah. CS Moto pun ada. Moda. Yang ni kita punya kawan Hanif ni motor. Ni motor dah. Ni kita akan sampai 10 setengah tak naik ya. Dia punya owner ni. Owner lah, bukan owner lah, CEO lah. Owner punya. Ni owner motor ni. Motor ni. Nanti tutup belakang. Dia lain pada lain sikit. Itu lah. Lain pada lain sikit.
sekarang kita nak gerak ke tempat berkumpul di tempat pesantren. Okey, jom kita gerak. Sekolah kebangsaan untuk saja. Ni sekolah lama saya ni, sekolah rendah. Okey, sekarang kita sampai di Pekan Batu Kurau. Okey, ini Pekan Batu Kurau. Nampaknya hari ini kenderaan banyak pergi ke Latas Peneh. Oleh kerana hari ini ada kenduri durian dekat Amperpuk. Okey, sekarang kita sampai di traffic light Pekan Batu Kurau. Tengok di hadapan ada kemalangan kereta arus dengan motosikal. Dulu masa saya sekolah rendah dululah dengan member-member datang ke tempat mandi ni Peneh ni dulu seronok, tapi sekarang ni saya tak tahu suasana dia macam mana. Sebab saya pergi datang dulu pun tahun berapa tu, lama dah saya tak datang ke Latas Peneh ni. Dulu masa saya sekolah rendah dulu dengan kawan-kawan naik basikal kayu ramai-ramai konvoi pergi mandi dekat sungai. Memang seronok tu. Kalau mandi dekat Latas Peneh ni memang seronok. Nampak-nampak pula dulu kan basikal yang jenis yang super. Sekarang kita dah berumur dah. Sekarang kita join dengan grup BX utara dengan selatan pula.
pergunungan. Nampak gunung Kanak. Gunung Kanak. Kawasan Batu Kurau ni kan, dia orang kata tempat tak ada hujan. Memang mantap lah ni kawasan hujan. Petang-petang tu kalau nak buat aktiviti tu, memang orang kata tengok nasib lah. Okay. Kadang-kadang selalunya memang hujan lah waktu petang. Kalau nak pergi mana-mana, buat aktiviti, kalau boleh tu buat waktu pagi lah sampai tengah hari. Okay, kalau petang tu tak berapa nak elok sangat lah. Sebab di sini kawasannya kawasan tempat tak ada hujan. Setting ni kalau Batu Kurau. Okay. Tengok depan tu gunung memang cantik. Kita nak sampai di Serpent Kalau tengok di sebelah kiri saya ni, ramai orang beli buah durian, buah petai. Okay. Kita menghala ke sebelah kanan. Yang ni kalau di sebelah kanan saya ni sekolah Kampung Perak. Sekarang kita perjalanan masuk ke dusun. Kalau tengok tu ramai penduduk-penduduk sini ya. Ambil hasil buah durian yang luruh daripada pohon, dibawa keluar untuk dijual. Sekarang kita perjalanan ke dusun buah durian. Durian Pak Rashid. Ini tempat singgah durian Pak Rashid. Oh, ini baru mencabar. Makan durian di dusun. Baru mencabar. Ini bukit. Okey. Nampaknya dah sampai. Lubuk Silah campsite. Okay, di sini nama dia Lubuk Semaan, Bukit Sungai Bubuk. Ada nanti saya beritahu. Jangan risau. Okey. Apa-apa beritahu ah. Ni okey dah. Ni Abang Sabri ya. Okey. Abang Sabri. Oh, Abang Sabri sana. Jangan tanya saya. Saya pekerja aja. Ya. Tengok sini. Kita tengok satu lori. Timbang kat mana? Sana. Memang kita
Nak makan kita kena timbang kau. Kita pilih kau. Pilih. Pilih-pilih tu bawah kau nak makan kan. Itulah kan. Bang. Ya. Ni toke. Ni toke kita ni, toke Abang Sabri kita. Okey. Okey, yang mana berminat nak makan buah durian, nak datang sini makan pun boleh juga. Jumpa Abang Sabri kita. Walk in boleh, walk in. Walk in pun boleh. Call dulu Abang Sabri kita. Sekilo apa? Kilo kita buat makan kat sini, kita buat 10 kilo RM60. Oh, 10 kilo RM60. Tengok kalau dulu ramai kita diskan lagi lah. Okey. Tapi takat ni kita buat yang tu lah. Okey, yang tu boleh deal dengan Abang Sabri kita. 40 pun ada. Sekilo 40 ada. Ada. Yang ni semua durian bukit. Semua durian bukit. Oh, bukit Semua ya. dari bukit, original bukit. Original bukit ya. Dia bukit ni dia punya tekstur buah pun lain. Dan kat sini kita banyak guna organik lah baja. Organik ya. Tak ada baja kimia. Semua jadi Semua lah. jadi. Dan organik tu sebab apa tau? Kami tak buat baja apa. Majoriti tak buat baja. Dia tak buat baja tu dia punya hasil dia tu memang natural punya ni. Kira hasil Baja alami lah. kira hasil daripada buah durian ni bukit dekat kubu Sungai Kubu ni. Kubu, Semua datang kat Abang Sabri kan ada lagi Ada lain. lagi satu kat bawah. Oh, kat bawah kan. Tapi kebanyakan yang Separate lah. kaprik ya. Mungkin kat sana 60, kadang-kadang kat sini 60% macam tu lah. Ikut lah. Setahun berapa kali je? Boleh jual? Tahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali. Tahun depan 2 kali lah. Tahun ni baru bulan ni, mungkin hujung tahun ni lagi sekali. Selalu macam tu lah. InsyaAllah. Maya, makan yang original tu. Original. Sikit patut kurang. InsyaAllah. Kalau tengok ni. Yang ni satu helak. Dan ni semua ada orang ambil beli kan ni? Dah. Satu helak? Abang dari Sungai Buloh. Sungai Buloh. Sungai Buloh bang? Dari Sungai Buloh Rawang pun datang ambil durian batu berau. Buah ni Kita tengok banyak lagi. Okey, yang mana nak makan buah durian santai-santai di sana, tepi sana ada sungai, ada pondok, boleh duduk sini, boleh datang dengan family. Okey, boleh kontak Abang Sabri kita. Abang Sabri bagi sepatah dua. Dekat orang yang mana menonton ni nanti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi datang ke lokasi durian Bukit Sungai Bubu. Dan kalau tuan-tuan puan-puan nak rasa original durian Batu Kurau, memang kena cari durian bukit. Dan disebabkan durian bukit kami ni, kami banyak menggunakan baja organik. So durian ni boleh kata 100% organik. Rasa dia memang sedap. 2 kilo. Ada Ada Omar. InsyaAllah. Okey. Yang mana yang berminat nak datang boleh kontak Abang Sabri kita Boleh dulu. kontak, boleh Waze atau Google durian Bukit Sungai Bubu. Okey. Datang. Okey. Nak chalet pun boleh, kita boleh tolong cari lah. Oh, chalet pun ada. Area sini pun ada. Kita boleh bantu lah. Kena besar ke nak kecil-kecil lah. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Boleh. Yang mana yang hendak datang makan buah durian santai-santai bersama keluarga ataupun kawan ataupun datang berkumpulan rakyat motor ke apa, boleh kontak Abang Sabri ya. Sabri kita. Okey, kontak dia, boleh bincanglah harga macam mana. Okey. Saya nak pergi sama-sama tim V8 utara dengan selatan. Kita jom makan durian. Ambil tak, saya nak koyak. Tu nak koyak sana ya. Allah. Okey kan? Okey. Kata dah. Tengok sini sikit, tengok sini sikit. Oish, kuning oh. Tu gebuk. Tak sabar. Mana pisau tu? Hilang lah. Pisang hilang lah. Hilang pisau. Kita nak cuba rasa sikit satu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dia. Yang ni aku punya. Memang best. Ini aku punya. Original daripada bukit. Okey. Nangis lah. Ni abang kita makan kan dengan pulut. Dengan pulut. Dengan pulut bagus ya. Kak ambil ayam kak, saya rasa. Oh, sedap bang. Kak ambil kena ambil rasa.
Oh. Memang best ya. Tengok abang kita kopek budayan. Tengok orang lama kita kopek kan lah. Tak payah pakai alat, pakai tangan lah. Mangkak. Mangkak pula. Ni kok kita makan apa dengan pulut? Pulut dengan santan dah. Pulut santan, gula wajib. Kan sebut dah. Mut. Oh, habis tak ada buah. Padu. Cuba tunjuk makan sikit. Ni memang best. Rugi kalau tak datang. Sambil makan buah durian ni. Nampak ni, sungai. Ada air sungai. Okay. Sambil makan buah durian kita boleh nikmati air bunyi air sungai. Mana lagi Pak Long? Semua makan sedikit-sedikit. Doyan tu belagak gila ni. Kita balik nipas sama. Saya tak Macam mahu kita orang. terjun. Bismillah. Berapa kali bismillah dah ni? Pasal ni. Saya sedap. Yang ni sedap ah. Sedap. Kita cuba macam ni. Dia kecil lah tapi power. Bismillah. Jadi semua nak baca Danny ni. Memang best. Kita tengok Hani. Hani kopek durian mana? Oh, ada gaya. Hani. Ada gaya. Gaya. Tak ada anak ni lagi dah ni dah. Boleh lah. Okey, makan dengan pulut lah. Kita makan durian, kita kena ayo pula. Kena ayak mani-mani. Ayak mani-mani. Rabina. Oh. Resto tu kainan. Dia boleh bau. Ni ada depan lagi. Wheelchair ni, tapi dia tak lagi. Kalau yang kopi boleh buka. Boleh fit. Ini tak boleh. Nak air dulu dah kau. Presiden. Okey. Oh, Cip. Cip Body Vision. Ni, Cip. Cip. Main sat. 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 Okey. Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Sungai Bubu, Teluk Batu Kurau. So, kita punya tim ada lebih kurang 30 biji motor. Betul ya? Okey. Lagi. Kepada yang tak hadir, anda memang rugi. Tapi kita ada next ride ke Sedim. Durian Sedim kita ada Musang King. Kita ada Musang Berjanggut. Kita ada cakap bagi sebab Ayah Zam. Apa dia? Okey, bagi yang kawan-kawan yang tak boleh main untuk kali ni, next ke Sedim. Semua enjoy, ikut sekali. Okey. Baru kita ramai-ramai. Baik. Berikan silaturahim. Terima kasih semua yang hadir. Semua sporting. Enjoy Ma. Enjoy. Makan dulu.
Okey, cakap sepatah dua kat member kita nyaling. Okey. Cakap lah, rugi tak datang. Memang sedap, memang puas hati ke? Berpuas hati lah hari ni kita datang ke tempat sahabat kita kan, dengan makan buah durian yang banyak lagi, dapat bertemu sahabat-sahabat jauh dan dekat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan pula. Dekat mana tu? Dekat mana? Sedim. Sedim. Kedah. Sedim Kedah. 27 hari bulan Minggu hadapan. minggu hadapan. Okey. Tim ni cakap sepatah dua. Tak cakap lah banyak tak apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sikit sangat. Satu batang kan. Cik Zura. Macam mana ini dengan kawan-kawan semua? Oh, hari ni sebab enjoy lah sebab combination utara dan selatan. Ni semua daripada selatan ke utara? Kami utara. Selatan setengah, separuh utara, separuh selatan. Oh, selatan belah mana? Selatan Perak. Kami Manjung. Kami Manjung. 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 Ini Mak Tok daripada mana? Mak Tok US. ni mak kami. The most senior one. Dulu BX ni kan, dia tak kira muda ataupun orang-orang lama tau. Tapi Saya baru join hari ni tau. Oh, ya ke? Baru join hari ni. Apa pendapat Encik? Bagi saya memang okey. Water sporting semua. Sporting kan? Okey. Walaupun kita tak kenal, kita datang sini, kita kenal semua. Daripada pemungking. Ini Chief of Divider. Chief of Divider. YB. Depan yang YB. Tengok kopek terian dapat buat kalipap. kita pergi tim yang seterusnya pula. Selatan. Tim Selatan kita bangun seawal 12, pukul 12. Tim Selatan. Oh, tak tidur. Macam mana? Daripada Selatan datang. Seremban. Tolak di sana pukul apa? 3 Pukul 3 pagi. pagi. Berhenti berapa pencet? Setiap sejam kita berhenti. Oh, sejam sekali berhenti ya. Hantar santai. Santai-santai. Berapa biji motor daripada Selatan? Di 4 biji. 4 biji. 4 biji. Biji motor. Semangat tu. Daripada Selatan tu. Durian, demi durian. Ini durian. Tinggal biji je. Dia nak bawa balik selatan tanam. Okey. Batu kuraunya. Oh, seperti ya. Okay, yang mana yang tak datang tu memang rugi dah ini. Okey, kita seterusnya kita pergi ni. Orang lama kita ni. Orang lama. Mana pun. Macam mana ni? Abang kita nama apa lah? Panggil Pak Long. Palung. Palung macam mana hari ni Palung? Alhamdulillah, trip pun okey. Perjalanan pun cantik. Makan semua pakai makan kenyang lah ni. Kan kenyang lah. Lepas makan durian, betul lah minum pula. Sehari nak pergi mandi kita pergi pula. berendam dulu. Pergi berendam pula. Menyejukkan badannya Memang tengah harus panas. kata. Kalau makan durian dia panas, kena berendam. Bila dah berendam, lepas berendam, perut dapat, kita makan nasi dulu. Nasi pula. Lapar. Lapar. Ni. Ada apa-apa nak bagi cakap pada member? Perjalanan lancar. Tempat ni pun syok, mantap. Mantap lah. Terbaik lah. First time datang sini ni. Nama apa lah? Razin. Razik. Daripada mana? Daripada mana? Puncak Alam. Puncak Alam. Jauh tu. Tak tahu nak Batu Kurau. Jalan-jalan ni. Jumpa kawan-kawan semua ni. Pukul 3 pagi dah bangun dah. Nampak? Okey. Apa? Like doyan Batu Kurau. Ya. Subscribe. Ini masuk channel mana ni? Selamat datang ke Lantas Sempenih dengan WX Utara bersama dengan Selatan. Hari ini hari kita bersama untuk menikmati keenakan durian Batu Kurau. Jemput kemari rakan-rakan yang
masih belum berkesempatan untuk datang ke sini, insyaAllah. Okey, ke Baik, Sungai Allah. Bubu Batu Kurau. Sungai Bubu Batu Kurau, lokasi yang kita berada sekarang. Ya. Jemput datang nanti di lain kali. InsyaAllah kita plan untuk berkonvoi dengan grup yang lebih ramai lagi, insyaAllah. Okey, hari ini kita datang lebih kurang 30 biji motor. Ya, betul. Hari ini lebih kurang 30 selatan, biji. Ya. Orang utara pun ada lebih kurang 20 biji motor. Selatan pun ada lebih kurang 10 biji motor. Alhamdulillah kita dapat menjalinkan ukhuwah silaturahim bersama-sama menikmati keenakan durian yang padu di Sungai Bubu Batu Kurau. Terima kasih. Kita pun nak pergi, tak tahu ni nak pergi mandi ataupun nak pergi makan dulu. Okey, semua makan dah kenyang. Buat Rian nak pergi mandi pula. Kita pergi mandi. Seminggu kan? 2 minggu kan? Seminggu pergi jalan. Pergi ronda-ronda. Okey, sekarang kita perjalanan nak pergi tempat mandi. Kalau tengok Lubuk Lebai. Okey, tempat mandi ni nama dia Lubuk Lebai. Dia jalan berbukit punya. Okey, ini perjalanan ke bukit. Kita tengok tempat mandinya. Best atau tak best? Oh, nampaknya di depan ni saja latar dah. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak ada. Ingat kayu tu boleh tau. Kayu. Tekan. Okey dah. Okey, sekarang kita sampai di latar. Kita nak mandi ni. Tengok ni air dia tak berapa jenis sangat. Tapi boleh dah. Mungkin lepas hujan. Okey, sekarang kita nak mandi pula. Okey, selepas makan buah durian, badan panas, kita berendam. Berendam dengan air pula. Guys, kita jalan kaki. Sambil-sambil tu kita tengok keindahan kejauhan pokok-pokok. Durian. Ni ya.
Mandi. Panas-panas kena mandi. Santai-santai. Ada bawang. Oh, mandi santai-santai tau. Kita mandi. Ha. Peh ah. Jangan hujan sebab. Ya, jangan hujan. Kita pergi mandi dekat atas sikit. Ha, ni tempat perempuan. Kita mandi, lelaki mandi kat atas. Sebelum hujan turun, kita mandi dulu. Kita sejukkan badan. Oh, boleh naik batas ha? Tidak tak sini. Nah. Apapun kita mandi dulu. Mandi dulu. Uish. Oh. Arwan. Sejuk. Oh. Oh. Sana ada duduk. Sejuk. Sejuk ah. Anik. Mah, benam. Oh, syok. Makan Dayan, kubang pula. Kalau makan banyak okey lah. Teo yang ni. Mandi juga. Kena tengok atas pokok. Takut ada ular. Oh, boleh menembak ikan tau. Boleh menembak ikan. Betul lah. Betul tengok. Boleh menembak ikan. Tengok orang sambil menyelam minum air. Yang ni sambil menyelam tengok ikan. Gelap tak ada ikan pun. Dia menguya pasal banyak di atas ni. Ikan mana? Ada sekop. Dah. Lari ni. Ikan tengah. Ikan tengah Ha. Ini ikan tengah. Kalau laut apa ada tak lagi. Sejuk. Ni, turun lah. Baju pasal apa? Baju pasal apa? Duduk. Telefon. IP nampak telefon. IP nampak satu kali dah kopi je. Ni, mereka kata pandai kuat lentang macam mana? Kuat lentang kau Ha. kuat kau.
Kamu main apa? Tak tahu ada buat aku dia buat. Kita bawa dia buat mandi lah. Kita bawa dia buat mandi lah. Kenyang tu. Kenyang, perut mana boleh. Oh, kenyang durian. Kenyang. Okey. Mandi Sungai Bubu. Ya, bersih. Makan durian. Makan durian. Bersih utara makan durian. Sungai Bubu. Sungai Bubu dekat Gunung Bubu. Atas kita Gunung Bubu. Okey, sudah mandi dah. Kita berangkat ke tempat destinasi lain pula. Mana Tongkat Ali? Susah kita lah nak tongkat. Pokok apa? Pokok Tongkat Ali. Tongkat Ali. Nampak ni dia kata daun dia elok. Daun dia tak ni. Pokok Tongkat Ali. Tongkat Ali. Betul Tak boleh oh, jadi kalau makan ni. Betul. Aduh, abang tak Tongkat Ali. Kan eh? Tongkat Ali lagi jadi Pak Ali Leng. Jadi Pak Ali lah. Kita nak pergi tukar baju. Baju kita tak tukar. Kita tukar seluar tak. Basah ni. Sejuk. Kita jalan. Motor kalau naik di atas ni kan senang. Aduh, ingatkan tak boleh naik motor. Tengok rupanya tempat parking motor pun ada kat atas ni. Tapi tak apalah. Kita jalan pelan-pelan. Exercise lah sikit. Destinasi kita pergi rumah kawan kita. Kita makan-makan sikit. Lepas tu kita bergambar dengan ambil video. Lepas tu kita balik ke sarang masing-masing. Kita nak pergi ke tempat lain pula. Lepas tu kita balik ke sarang masing-masing. Hai, tengok dalam kau. Tengok dia pergi kering ni tengok dia tu. Jom. Kita start motor. Kita pergi destinasi tempat lain pula. Jom kita gerak. Jalan mencabar ya, makan buah durian dekat kawasan kebun. Dia punya latar tempat mandi. Lepas kita makan durian, kita boleh mandi manda dekat latar Sungai Bubu. Yang ni Lubuk Lebai yang kita mandi tadi di Lubuk Lebai.
Kalau tengok di depan ni ada satu lagi tempat buah durian. Yang ni nama tempat ni apa nama, Durian Pak Rashid. Sekarang kita nak pergi rumah member kita. Dia ada makan-makan sikit. Lepas tu makan, lepas tu solat, lepas tu kita balik ke sarang masing-masing. Penduduk kampung sini bagus-bagus, ramah-ramah. Satu lagi kan, dia bagi laluan pada motor lalu dulu. Depan tu ada lagi satu biji. Dia hormat kita tau. Dia bagi laluan pada motor. Baguslah orang-orang sini. Ini jalan Bukit Bertam. Jalan Bukit Bertam tuan-tuan saya. Okey, sekarang kita singgah rumah Abang Majid. Okey, untuk dia ada buat jamuan makan sikit. Okey, tim VX 250 singgah rumah Abang Majid. Kalau tengok pasal rumah dia ni buka rambutan. Alah, rambutan ni. Rambutan ada, buah manggis, buah jering tak ada. Ada juga Sungai Bubu ni dia bang. buah rambutan ni. Tak apa nak masak ni. Tapi bolehlah nak makan. Orang ni pun nama dia tu ni. Baik, makan lagi. Ada lagi kat rumah. Semua rekam. Oh, nak tukar? Member baru nak tukar. Mandi tadi tak ada nak tukar. Jom. Sini ada lagi doyan. Ni doyan kahwin apa? Nampak macam doyan kahwin. Kalau ni makan tengok. Buka. Kosong tu kucing tidur. Orang pergi. Kucing tidur. Bismillah. Nah. Dia bang. Ini dah tuan rumah. Memang hari ni durian sungguh. Kita masuk dulu. Buka kasut, kita masuk dalam rumah. Assalamualaikum. Letih.
Letih makan harian, letih mandi. Abang Majid kita ni dia jamu apa kita? Masuk kampung ni memang Ni pasal masuk tahu rumah, kampung. pasal tahu rumah. Lagi masak hitam, ikan perkasam, pucuk paku. Oh lama. Ni tak tahu berapa kali tambah tak tahu ni. Tu. Yang tu orang panggil kan. Tak tahu lah ni. Ni kalau hampa tahu ni apa dia? Ni. Hampa komen. Yang ni apa dia? Hampa komen. Yang ni semua orang tahu lah. Oh, murah rezeki Abang Majid kita. Ni apa dia ni? Percel. Jawa punya. Ni orang panggil apa? Kita apa? Nah, itu apa? Tu kasam. Bekasam kena ambil dulu. Oh, tu. Sampai dah. Oh, ni mau makanan kampung oh. Best. Oh, adik. Dia makan sampai tak cakap. Mak mentua lalu tak nampak dah ni. Kalau mak mentua lalu. Sedap. Oh, terima kasih Abang Majid. Otot batin. Ni. Memang power tu ya. Power. Tengok. Dah habis dah. Kita baru nak ambil video. Yang ni pun clear. Ni tak berkata apa. Tambah lagi. Perkasam. Tak ada kata-kata. Belah sana ada. Belah sana ada. Tu dia. Mana dia? Ni bubur sikit sangat. Cukup. Nanti Cukup. tambah lagi. Cukup. Nasi tu kan? Kena doyan lagi. Lagi. Tu dia. Dah ada berbuka kita makan. Yang ni Arnab tidur, bukan kucing tidur. Oh, sedap tengok. Jemput makan. Masakan kampung. Oh. Senang nak jumpa. Tu. Kena perkasam. Perkasam. Ikan lampam. Terliuk. Ya tuan, makan tuan. Padu kan. Padu. Makanan kampung, padu. Best. Tak apa lah. Terbaik. Tak apa. Mamu. Ni 2 kali tambah mamu. Tu dia. Teringat kat Mok kan. Makan macam ni teringat kat Mok. Ingat kamu. Jangan malu tambah tau. Bukan jangan tambah. Oh, terima kasihlah Abang Majid kita noh. Oh, moga murah rezeki. Ini bukan biasa-biasa punya lah. Ya, bukan besar-besar. Biasa-biasa. Makan kena baca doa dulu. Tu dia. Selonggok dah bagi. Abang kita. Ya, sempoi. Sempoi. Tu, kita pun nak cedok. Saya kita sambung. Jadi kita ambil member-member je. Ni kita pula. Ni. Tu masakan kampung. Ikan perkasam. Macam ni. Makan. Bismillah. Oh, memang best. Pandai bini Abang Majid masak. Sejak tunggu. Semoga murah rezeki lah Abang Majid kita ni.
Makan dulu. Okey, makan pun dah makan, kenyang dah. Ya, semua tu. Sebenarnya? Perut kenyang. Durian, pulut dengan santan. Ni abang kita. Abang nama apa lah? Abang Jani. Abang Jani. Main makan. Itulah orang sudah datang tak nak datang. Degil. Datang nampak dia nampak. Tak nak datang. Pulut, santan. Bau kot. Cara-cara kopek durian. Daripada kecil. Fuh, tu. Tak pernah romak. Pemerhati tukang kopek. Lepas tu masuk dalam bekas. Bubur dalam bako, dalam tong motor, balik. Kalau Abang Jani okey dah sikit kan. Buah baru ni. Dia lihat. Benda baru dia lihat lah. Hantu mokong. Makan satu. Jenuh makan. Berpeluh lah. Orang kita makan ni. Nama apa bang kita? Hakim. Dari mana lagi? Daripada Gopeng. Gopeng. Daripada Gopeng datang Batu Kurau. Mandi sungai ah. Adik nama apa? Ya? Aisyah. Aisyah makan apa tu? Buah? Tu dah durian. Buah durian. Tu satu bekas tu makan seorang. Balik lagi pakai kipas lah. Tidur lah. Sedap. Kata ni. V8 terbaik. Cakap. Tim V8 terbaik. Cakap. Tak faham. Durian. Okey. Yang mana tak datang, boleh tengok saja. Kelak Elio. Oh ni. CEO kita tak habis lagi tu. Tak habis makan. Ni kali ketiga. Durian dengan nasi. Tu, ni orang panggil Malu kat orang. ulam durian lah. Ulam durian. Ulam durian. Oh, ni clear dengan tulang. Ni baru tak makan. Oh, terima kasihlah Abang Haji kita. Dengan isteri dia tu. Guru dengan Mana Haji dengan mak makcik semua masuk. Macam makan kenduri kahwin. Betul? Sedap. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Tapi sekali nak pergi laksa juga. Nanti bila-bila buat lagi. Buat lain lah. Ni owner dah. Owner rumah. Kak nama apa dah? Kak rumah. Kak Yuyu, terima kasih. Ni, jamu kami macam-macam ni. Memang puas hati terbaik lah. Sedap. Okay. Sambil makan, sambil kita membawang. Apa dia? Dia orang seluar laju. Tak tahu ah. Tapi abang bawa memang tak tahu. Tadi Kita jangan kacau. Dia pun membawang, jangan kacau. Ni cucuk durian. Kak Yuyu buat tuan rumah. Kita tengok sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya Kak Yuyu buat. Sedap. Dengan lembut dia, dengan manis dia, dengan lemak dia. Yang ni orang kata apa? Durian saja, bukan tepung lah. Kita makan durian saja.
Memang sedap kau Pak. Terima kasih. Besok dia WhatsApp pula nak makan durian. Boleh habis ke? Boleh habis. Otai. Kopek durian. RM10, RM10. Ambil tutup Tu. Mana ada orang kopek durian pakai gelo? Tengok. Ha. Ini baru orang panggil keselamatan. Jari tak kena duri. Dia pakai glove. Jangan tiru aksi ni ya. Jangan tiru aksi ni. Oi. Oh. Ini special nah. Kuning. Jangan asing, jangan. Ini special. Alah pun special apa bohong tadi. Ini kuning lah. Nanti nak kopek durian pakai glove macam ni. Hanya di Hanya di mana? VX saja. Hanya di VX, tim VX saja ni buat macam ni. Mana ada tempat lain? Ni kita punya. Foto kopek ni kami punya. Lawa kan? Gila ni nak pula trotter boleh. Kopek durian boleh. Pandai. Semua otai-otai semua pandai-pandai. Pandai kopek durian. Cium. Abang cium. Cium durian. Mana? Ini dah tobi sikit ni. Dah tobi sikit. Tobi apa kita nak makan? Lubang ah. Ubat. Ada nah nasihat kat belakang. Tu. Penuh kalau hang punya tu tak penuh lagi. Dia hang kata lagi ni. Nampaknya macam nak hujan di atas. Macam nak hujan. Makan durian, mandi, makan nasi, makan durian balik. Siap Abang Majid ni, tapau lagi. Tapau boleh bawa balik je. Puluk dengan santan lah. Santan pun jalan. Semua jalan. Saya pun nak balik mana? Dekat ni kot. Balik ah. Nak balik Puchong. Puchong oh. Tapi ni makan tengah jalan ke kot. Tak macam gelap lah. Nak hujan lah. Tak iya, kita mandi sekali ya. Mandi buah nak balik. Buah nak balik, mandi lencun. Kita mandi sekali lagi. Teh gelap. Baik. Abang Majid, terima kasih banyak-banyak lah. Allah, sama-sama. Jamu kami macam-macam. Orang kata masakan memang sedap betul. Memang terbaik. Tak tahu saya pun tak tahu. Masakan kampung. Orang kata yang first kali nyambil apa? Ikan kasam. Clear, yang tu clear dulu. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Abang Majid dengan isteri yang dimurahkan rezeki ya. Terima kasih banyak-banyak. Apa kata-kata Abang Majid pada kawan-kawan semua? Terima kasih banyak-banyak kerana Lepas lagi. Tahun depan mai lagi. InsyaAllah. Jadi vlog buah kita ni. InsyaAllah mai lagi ya. Syok ramai-ramai macam ni. Tak ada apa lah. Okey. Abang, mantap. Oh ni abang kita. Oh lama. Memang kita kat mak kau lah belakang. Abang kau. Tengok kau. Tak, kamu nak tengok ke kau tu? Mak aku nak tunjuk. Dua ekor. Oh, abang Majid belah 2 ekor. Ni kau betul ya, bukan kau duku punya. Ni kau betul punya. Aku tunjuk gambar. Aku tunjuk gambar kau ni. Ni kau betul bukan kau duku ke apa? Ni kau betul-betul yang kau. Abang Majid belah kau ni tak tahulah ambil buah nyok ke. Saja ada belah ambil buah rambutan ke. Ni. Ni, tu buruk.
Nampak? Tuh. Ni beruk. 2 ekor beruk. Ni beruk, tak tahu beruk jantan ke beruk betina. Tu nampak macam jantan, yang tu betina kot. Ish. Jom lah. Kita jangan kacau dah. Abang Jamal pun nak balik dah. Okay, terima kasih daripada tim V8 Utara dengan family and friend. Okay, berharap next video kita akan berjumpa lagi. Okay, yang mana belum klik butang subscribe, butang like dan share, support Abang Jamal STV. Okay, next video kita akan berjumpa lagi. Okay, bersama tim V8 Utara dan Selatan. Dan family dengan friend. Okay, terbaik. Assalamualaikum, bye-bye. Ya, bersih. Makan durian. Makan durian. Bersih Utara makan durian. Sungai Bubu, Sungai Bubu. Sungai Bubu dekat Gunung Bubu. Atas kita Gunung Bubu. I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never